Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Tiokowi dari kelas TPS 114 dan hari ini saya akan bentangkan asas kemahiran menyanyi. Pertama sekali, isi kandungan ini meliputi pengenalan terhadap nyanyian, prinsip dan teknik asas nyanyian, isu-isu dalam nyanyian, dan demonstrasi nyanyian solo. Pertama sekali, antaranya dalam pengetahuan masyarakat, instrumen-instrumen muzik sejak dulu hingga era terkini adalah berbagai-bagai merangkumi vokal manusia. Nyanyian ataupun juga dikenali sebagai bunyi yang dilepaskan oleh manusia selepas pembukaan suara merupakan sesuatu ilmu bidang dalam dunia muzik yang sudah dikaji dari lama berzaman. Secara berdefinisi, nyanyian merupakan sejenis muzik, iaitu pergabungan lirik ataupun teks dalam melodi. Aktiviti menyanyi memerlukan teknik dan cara yang tepat, seperti pembukaan vokal, pengawalan nada suara, dan ketepatan pitch supaya dapat menghasil lagu-lagu yang merdu serta lancar didengar. Dan sekarang saya akan membentangkan prinsip-prinsip asas kemahiran menyanyi. Aktiviti menyanyi merupakan sesuatu proses penghasilan melodi melalui getaran otot-otot vokal dan peti suara, bersama dengan pelbagai bahagian mulut seperti lidah, lelangi keras, bibir dan gigi. Koordinasi dan gerakan bahagian-bahagian tersebut perlu mengikuti teknik yang betul untuk memastikan kemerduan suara dan mengelakkan kejadian buruk. Contohnya, kekasaran suara, kesukaran apabila menukar pitch serta kecederaan otot atau peti suara. Oleh itu, prinsip-prinsip asas adalah penting kepada setiap individu untuk memahami sebelum melakukan sebarang aktiviti menyanyi. Antaranya, prinsip-prinsip ini diklasifikasikan kepada 3 bahagian, iaitu penjagaan suara, penguasaan kemahiran vokal, dan disiplin dalam pembelajaran nyanyian. Dan pertama sekali iaitu penjagaan suara, elakkan menjerit-jerit dan tidak berpaksa diri apabila didapati kurang sihat atau selesa semasa menyanyi. Contohnya, selsema ataupun sakit peti suara. Seterusnya, penguasaan kemahiran vokal. Menjalankan pemanasan suara dan latihan vokal sebelum aktiviti menyanyi. Contohnya, kita menyanyi mengikut not-not yang semakin bertinggi atau rendah. Dan akhir sekali, disiplin dalam pembelajaran menyanyi juga penting. Rajin dan tidak putus asa untuk berlatih penting kepada kita untuk mencapaikan kejayaan. Dan seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik-teknik asas kemahiran menyanyi. Untuk menyanyi sesebuah lagu dengan lancar dan merdu, teknik-teknik asas menyanyi adalah penting sebagai panduan tingkah laku untuk mengelakkan kesalahan dalam proses menyanyi tersebut secara mungkin. Antaranya, terdapat teknik-teknik yang patut kita patuhi sebelum dan dalam proses penyanyian adalah seperti postur semasa menyanyi, latihan pernafasan, teknik vokal, sebutan, dan pemanasan suara. Dan yang pertama, iaitu postur menyanyi, kita perlulah berdiri tegak, kedua-dua tapak tangan kita diletak di sebelah badan dan kita pandang menunjuk ke hadapan dan tidak membongkokkan badan. Jika kita menduduk di atas kerusi, dagu kita adalah lebih kurang sama aras dengan lantai dan tidak menjenguk atau mendongak. Dan seterusnya ialah pemanasan suara. Pemanasan suara ini dilakukan sebelum nyanyian sebagai latihan dan pembukaan suara kita. Pastikan mulut kita dibuka dalam bentuk O semasa kita mengeluarkan suara seperti ah atau duh mengikuti peninggian atau rendah pitch-pitch. Dan yang ketiga adalah pernafasan. Kaedah pernafasan ataupun juga dikenali sebagai hissing method yang betul dapat memudahkan proses penukaran nafas kita semasa menyanyi. Hal ini juga dapat melatih dan menguatkan kapasiti paru-paru kita. Untuk melakukan kaedah pernafasan ini, kita perlulah menarik nafas sehingga berasa payudara kita mengembang, lalu kita menghembus nafas secara perlahan dengan bunyi hiss sehingga nafas bertamat.
Dan seterusnya adalah sebutan. Sebutan yang jelas dan tepat adalah penting dalam nyanyian dan hal ini perlulah koordinasi dan pengawalan organ seperti lidah, bibir dan langit yang baik. Sebutan lirik lagu yang kabur dan tidak jelas akan memberi kesan negatif kepada kesan persembahan kita. Sebagai contoh, sebutan disebut secara dalam perkataan ayam dan api, sebutan macam ekor dan enak, sebutan macam ular dan ulat, sebutan macam ikan dan itik, dan akhirnya sebutan macam orang dan oren. Dan seterusnya adalah teknik vokal. Sebagai asas dalam semua syarat nyanyian, kemahiran vokal perlu dikuasai oleh penyanyi secara mahir. Praktis-praktis seperti membaca dan mengenali not-not yang berbeza dapat meningkatkan kemampuan kita tersebut. Kepada bahagian seterusnya adalah isu-isu dalam nyanyian. Terdapat isu-isu dalam nyanyian adalah faktor-faktor mempengaruhi perkembangan menyanyi, etika persembahan dan akhirnya adalah nyanyian solo dan perkumpulan ataupun dikenali sebagai harmoni. Yang pertama sekali iaitu faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan penyanyi adalah terdapat faktor utama yang mempengaruhi perkembangan menyanyi adalah bakat diri, ketekunan latih harian, kualitas vokal serta faktor-faktor seperti sokongan keluarga, media dan peluang kerjaya. Faktor-faktor tersebut akan menentu pilih mana satu penyanyi yang akan berkembang secara lancar atau tidak. Dan seterusnya adalah etika persembahan. Etika persembahan bermaksud peraturan yang harus dipatuhi dalam atau sebelum menjalani proses persembahan. Etika persembahan adalah meliputi persediaan yang secara fizikal dan penampilan, iaitu postur berdiri tegak, memakai pakaian sopan dan bersesuaian, serta memberi senyuman kepada penonton. Manakala juga terdapat etika-etika ketika persembahan yang bermaklumat menjamin persepsi para penonton. Contohnya, fokus tumpuan kepada persembahan, tidak mengalih perhatian ke atas hal yang tidak berkaitan, menjaga tindakan diri sendiri dan tidak makan atau minum semasa bersembah. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan tentang nyanyian solo dan perkumpulan. Secara umumnya, persembahan nyanyian adalah diklasifikasi kepada dua jenis, iaitu secara bersolo atau berkumpulan, iaitu harmoni. Nyanyian solo lebih mementingkan teknik persendirian dan kualitas vokal yang menonjol. Dan nyanyian solo juga perlu kemampuan menyanyi untuk mengawal perjalanan persembahan mereka semasa menyanyi. Dan nyanyian perkumpulan pula lebih cenderungkan mementing keberkerjasamaan antara ahli penyanyi dan gabungan vokal serta bahagian lagu mereka yang berbeza masing-masing. Jenis nyanyian ini boleh dikenali sebagai duet bagi persembahan dua orang penyanyi, nyanyian berlapisan tiga bagi tiga orang penyanyi, dan choreo bagi persembahan sekumpulan penyanyi. Dan inilah sahaja bahagian bentang saya kepada slide tadi, dan sekarang saya akan demonstrasikan nyanyian solo iaitu lagu Burung dan Suasana. 1, 2, 3. Pagi dah menjelma, bersinar suria, hari pun cerah. Burung-burung pula terbang sini sana, menyanyi riang. Bila hari petang, burung-burung pulang, masuklah ke sarang. Hari mulai kelam, suria terbenam, hari pun malam. Dan inilah sahaja dan sekian terima kasih.